Okey, Assalamualaikum game. Okey. Yang ni patutnya pakai bearing. Bearing kan banyak kalau tahan. Kita modify pakai nak. Kita modify pakai nak. Sembat je dalam ni. Tengok dia pusing tu kan. Okey. Ini pun dia pusing. Ini untuk yang P2 P2 van. Yang sliding tengah punya ni. Kita modify pakai skru. Bearing tak ada, pakai skru je. Jom kita tengok sama ada dia bergerak atau tak bergerak. Kita pakai bearing, kita pakai yang nak ni. Dia untuk yang ni yang P2 van ni, yang P2 van jenis sliding ni. Ni yang untuk tengah dia ni. Saya modify. Sepatutnya dia bearing. Dia bearing macam ni. Ni bearing dia. Sepatutnya bearing di bearing tengah tu, tapi saya tak pakai bearing, saya pakai nak belakang kiri kanan. Yang tu memang tak pecah, mana bearing tu tak pecah saya pakai lah. Tengah modify, tengok dia bergerak atau tak bergerak. Sebab dia pintu ni tak kunci. Dia tendang balik pintu ni sliding. Bila kita nak tutup pintu sliding ni, dia tendang balik. Dia masalah pada ni lah, daripada bearing ni. Kita cuba pasang. Testing. Bismillah. Okey, yang ni kita modify Kita modify. Kita tak pakai bearing, kita pakai nak je. Sebab dia bearing tak ada jual, dia kena beli satu set. Benda dia. Kena beli satu set. Saya modify nak saja. Benda saya modify bearing tukar ke nak saja. Okey, kalau dia pecah bearing ni, biasa kita tolak pintu ni dia akan sakut-sakut. Okey, kita dah modify pakai nak, kita cuba tolak tengok macam mana. Terbaik. Kan senang modify je. Tak payah nak beli-beli. Okey, itu sajalah. Okey, Assalamualaikum.